Sebab kau tahu siapa Adam tu kan? Sebab kau tahu dia berharta kan? Pasal kau perangkap dia, betul? Oh. Kau pun ingat yang aku plan semua tu. Mana macam ni lah, masa aku dengan Adam together dulu, kita orang happy je. Tapi sebab kau yang tak habis-habis tak menyusahkan dia, sampai dia lagi pentingkan kau daripada aku. Jadi sekarang ni aku minta dengan kau bagi balik Adam dekat aku sebab Adam tu hak aku. So betul lah Adam pentingkan I. Okay, now you nak dia balik. Alright. Oh, sebab tu lah kau cuba nak rampas Farid daripada aku, nak bayar dendam. Aku langsung tak kisah pasal Farid lah. Kau nak dekat Farid, kau ambil dia. Lagipun memang dia terhege-hege nakkan kau balik sekarang kan? Oh my god, dua-dua terhege-hege kat aku. Sekarang ni kan, kata kau balik lah Sebab aku tak nak gaduh-gaduh dengan kau ni kat rumah aku tu. Kalau aku report polis, kau menceroboh rumah orang, kau boleh tangkap. Bagus. So, silakan balik. Kau panggil polis datang sini, senang sikit. Aku cakap dengan polis yang kau ni muka je suci, tapi sebenarnya penyulat nombor 1. Oh, kau panggil apa? Apa kau cakap? Kau dah dengar? Apa? Aku tak dengar kat telinga aku sekarang ni. Apa kau cakap? Apa kau cakap tadi? Apa? Apa? Aku tak dengar. Kau cakap apa sekarang ni? Kau cakap apa? Cakap.